La 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 la. Sejak bila ada pintu dekat sini? Try aku masuk. Woi, apa yang korang buat ni? Dai. Cah. Wah, ambil kau. Wacah. Aduh, sakit. Iya. Hei, apalah budak-budak zaman sekarang ni. Suka je isap dada. Aku rasa ini aku pergi cuti kot. Baik aku singgah makan dulu, lepas tu lepas makan kenyang. Jom kita melantak. Aku teringin lah nak makan burger. Baik aku order satu lah. 5 minutes later. Agaknya tiket penerbangan aku pukul 2 kot. Sementara ni kita rehat lah dulu. Tidurlah jap. Akhirnya tempat juga aku naik flight. Tadi terjaga pula. Asal macam goyang. Baik aku duduk sekarang. Semoga selamatlah aku. Aku ni tengah takut ni tempat ni. Lama nak sampai ni. Nak sampai ke tempat yang aku nak pergi ni. Dah malam dah. Harap dekat sana dah mesti dah petang atau tengah hari ni. Sedapnya. Akhirnya dah sampai pun. Akhirnya sampai pun dekat Langkawi. Ni first time ni. Dah banyak duit. Dulunya aku miskin. Sekarang ni baik aku check in hotel sekarang. Esok ni nak mancing pula. Cepat sebelum ditutup pukul 4. Cepat sebelum ditutup pukul 4. Dekat Pulau Langkawi ni dia tak ada kenderaan ke? Biasanya dia ada kenderaan dekat Langkawi ni. Cepat sebelum ditutup. Aku first time ni pergi hotel. Mesti dalam dia best. Cepat baik aku check in. Dia tutup 4:30. Okey. 1 hour later. Cantiknya. Macam mana tandas dia? Kayu betul lah tandas dia. Macam duduk kat rumah sendiri weh. Teringin juga nak duduk macam ni. Kalau lah ni rumah paling murah, bolehlah aku beli kat sini. Sekejap nak tengok keindahan kat luar ni. Masya Allah, cantiknya kat luar ni. Cantiknya, laut pun biru. Makanan ada. Aku kena pergi ni. 5 minutes later. Baik tu hotel dia.
Rasa macam duduk rumah sendiri. Tapi aku rasa aku duduk sehari ke atau 3 hari. 3 hari lah kot aku duduk situ. Tak tengok lah apa yang best dekat sini. Mana tahu boleh mancing ke tak. Kapal dia murah-murah, hotel dia murah-murah walaupun hotel ni lawa. Baik kot untuk spot mancing ni. Baik aku keluarkan mancing. Kita sediakan mancing dulu. One hour later. Oh, ikan ni kita boleh claim. Kawan-kawan. Oh, ikan sebesar ni aku dapat. Kita bagi kat. Cantik filter ni. Tak sesuai filter ni. Takkan gambar je lah. Oh, sedap. Oh, nasi goreng, telur mata, spaghetti, air jus, air keladi. Apa lagi? Spaghetti dengan daging, brokoli, meatball. Oh, lapar pula tengok ni. Baik aku ambil pinggan, telur, nasi goreng. Tak sini dulu. Ambil air keladi. Oh, sedap. Oh, air keladi dia. Sekejap Bismillah. Oh, air keladi dia pekat gila. Patutnya dia kena letak sikit. Dia lebih gula lah. Kita try nasi goreng. Oh, nasi goreng dekat sini licin lah. Tak sia-sia aku datang sini. Boleh lah, nanti bawa Roy kat sini. Saya lupa dulu bukan. Rasa macam nak pergi jalan-jalan lah pula. Minutes later. One hour later. Oh, penat tadi pergi jalan-jalan. Bestnya
pergi kat sini. Dapat pula makan angin. Patutnya aku kena mandi lah. Uish, sebelum tidur lupa lah nak tutup lampu. Ya, akhirnya boleh tutup lampu pun. Ada aircon. Lagi sedap kalau ada ni. Ada selimut, ada bantal peluk. Rindu lah nak pergi balik rumah sendiri.